Abang Malaysia nak tanya madu bayu putih untuk gapo? Maaf tanya. Okey, khasiat dia senang, simple. Kalau orang tu ada masalah kecil manis, darah tinggi, jantung, insya-Allah dia akan beres. Daripada kecil manis yang tinggi, dia akan drop. Siapa kau? Insya-Allah. Ada tu siapa 7-8 ada. Dan lagi dia memberi tenaga tambahan kepada kita. Daripada mana tenaga tu mari? Tubuh kita ni apabila kolesterol kita tinggi, darah kita ni tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik dalam seluruh tubuh kita. Kita cakap satu lah, kita petik kolesterol. Apabila kolesterol tu turun dengan makan madu bayu putih tunggal, dengan secara tidak langsung jantung kita pom darah dengan molek. Apabila jantung kita pom darah dengan molek, dia akan gerak serata pada tubuh kita, menyebabkan kebah-kebah pada tangan, kebah-kebah pada anggota badan kita hilang. Satu, jantung kita apabila dia pom dengan molek, tubuh kita akan jadi sihat, segar. Orang lelaki apabila darah dia mengalir dengan baik, adik dia tak ada tulang. Dia satu badan manusia ni ada satu tempat tu dia kerah tapi dia tak ada tulang. Jadi apabila darah berjalan dengan lancar, adik dia pun semangat. Dan juga pembuangan najis kita ni dia akan jadi lancar, lawas molek.